Berita melaporkan syarikat pengeluar ais batu mengumumkan penyelarasan harga sempena perluasan SST hari ini, di mana harga asalnya RM3.70 dinaikkan kepada RM6. Sedara, penyelarasan harga ini sudah tentu akan menaikkan harga minuman dan makanan di luar sana. Sedara, saya berjumpa dengan beberapa peniaga kecil dan sederhana, termasuklah peniaga kecil di tepi-tepi jalan untuk mendengar keluhan mereka, di mana mereka mengatakan dasar perluasan SST ini sangat menekan dan menghimpit mereka. Hal ini kerana kerajaan mengumumkan harga makanan tidak sepatutnya dinaikkan. Namun bagi mereka, harga barangan asas naik, logiknya sudah tentulah harga makanan ini perlu dinaikkan. Saudara dan saudari, peniaga-peniaga ini memberitahu saya jika mereka menaikkan harga, rakyat akan merujuk kepada pengumuman kerajaan dan akan memboikot mereka. Maka mereka terpaksa mengurangkan keuntungan mereka ini. Dan kesannya, ada yang mampu bertahan dan ada yang terpaksa mengurangkan saiz perniagaan mereka untuk mengurangkan kos. Dan ada di antara mereka ini terpaksa menutup perniagaan. Saudara, ramai peniaga yang bagi tahu zaman Perikatan Nasional, banyak peniaga kecil dan sederhana dapat pelbagai bantuan. Termasuklah geran khas prihatin berjumlah RM4,500 untuk mengembangkan perniagaan mereka. Namun zaman Madani ini, ada yang terpaksa gulung tikar. Dan apakah reaksi rakyat Malaysia?